lah status indicator yang ni. Okay. So everyday dia akan buat self test dia sendiri. Dia make sure akan green colour lah. Let's say kalau warna merah kena buka, dia akan bagi tahu sebab apa, bateri ke anything, nanti dia akan bagi tahu lah. Okay. So untuk dalam ni dia dapat sekali dengan bag dengan package ni. And then kalau guna kat dalam ni accessories kita ada bagi gunting, scissor, glove dengan markers lah yang ni. And then this one dia punya manual. So actual dia macam ni. Bila buka, dia akan terus bunyi. Dia ada phone dah terus. Adult mode. Ya, adult. Mode dewasa. If patient has no response and is not breathing, jika pesakit tiada respon dan tidak bernafas. Child mode. If patient is adult, set switch to 8+. Mode kanak-kanak. Untuk pesakit dewasa, alihkan switch kepada 8+. Remove all clothing from patient's chest. Remove square package from AED. Tanggalkan baju pesakit, keluarkan bungkusan pad dari AED. Open package and remove pad. Buka bungkusan pad dan keluarkan pad. So follow saja lah. Remove pads from blue liner and apply to patient as shown. Tanggalkan pad dari pelapis biru dan So once dah lekapkan pada tampal dia dah pesakit seperti diterima, ditunjukkan. dia akan terus bagi tahu lah untuk analyse. Remove pads from blue liner and apply to patient as shown. Tanggalkan pad dari pelapis biru dan lekapkan pada pesakit seperti ditunjukkan. Korea bateri dia pula. Check pad cable connection to AED. Periksa sambungan kabel pad kepada AED. Do not touch patient. Dilarang menyentuh pesakit. Analyzing heart rhythm. Do not touch patient. Menganalisa rentak jantung. Dilarang menyentuh pesakit. Shock advised. Charging. Kejutan elektrik disarankan. Mengecharge. Do not touch patient. So bila dia dah Press lampu, flashing just tekan button. charge. Shock delivered. Kejutan elektrik telah diberikan. It is safe to touch patient. Start CPR. Kini selamat untuk menyentuh pesakit. Menekan CPR. So follow je. So once dah follow itu, dia akan up to minutes, dia akan analyse balik lah. Kalau dia kata perlu shock, dia akan nyalakan ni balik. Kalau tak ada shock, and then dia akan cakap continue CPR. Itu saja. So kalau nak off, just off je. Oh, je lah. Dia kata kalau yang ni merah kan, nak tahu bateri problem ke apa, bila buka kan, dia akan mention. Battery low. Bateri lemah. Kalau pack pula, dia If akan pads are past expiration date. Pad telah tamat tempoh hayat. Child mode. Macam mana nak tahu pack tu tamat tempoh ke tak? Kalau kita buka dekat sini. Atas ni. Ya. Expired pack dia. Oh, expired dah. Ya, so boleh nampak terus lah kat sini. Tu je. Tu je.